Terima kasih. Rojak ayam. Orang Terengganu tak panggil rojak ayam. Orang Terengganu panggil rojak keling. Zul bukan nak kata, bukan nak apa-apa, janganlah kecil hati siapa-siapa kan. Dah panggilan gitu dari zaman kecil. Tapi ramailah yang hari ini panggil rojak ayam. Apa ni? Sebab kan budak-budak hari ni kan dah moden. Okey. Zul order rojak ayam satu, lepas tu teh, air, pagi buta minum tepeng. Hari ni hari permulaan persekolahan, hari Ahad. Semua dah pergi sekolah. Okey, ini sata. Bagi Zul di Terengganu, sata di sini paling power, paling sedap lah. Lepas tu ada satu lagi menu Zul order roti canai. Tapi nampaknya pakcik tu baru buat roti canai kat luar sana. Belum siap lah. Makan yang ni dulu. Bismillah. Rojak ayam ni kalau jemput dia tu dan kuahnya tu sedap, sedap lah. Ini tahu. Bismillah. Bukan tahu, potato. Sata ni sedapnya sata. Ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sata. Roti telur dah sampai. Sedapnya sata ni. Dia ada rasa manis-manis. Sata kalau tak ada rasa manis, ada orang tak suka kan. Tapi saya suka. Bukannya manis macam air teh manis tu. Manis kuih lah. Okay, lepas tu dah sampai dah roti canai. Ini sata tadi. Zul request sebiji je roti canai telur. Lepas tu kat sini dia ada sambal dia, ada kuah kari. Yang ni kacang dal. Okay, jomlah makan. Bismillah. Jom sarapan. Alhamdulillah, syukur.